kursus ni sebenarnya untuk memberikan pendedahan kepada kaki tangan awam bagi faham kerajaan termasuk juga GLC terhadap pengetahuan dan kemahiran di dalam subjek-subjek berkaitan dengan pentadbiran awam. Matlamatnya ialah untuk memastikan kaki tangan awam Pahang ni mempunyai pengetahuan yang up to date mengenai sistem pentadbiran, isu-isu pentadbiran, dan matlamat asasnya adalah untuk mengukuhkan pentadbiran awam Pahang. InsyaAllah kami berusaha untuk mendapatkan kelulusan pihak-pihak tertentu supaya kursus ini ditambah baik menjadi diploma, kerana kita berharap kursus ini bukan sahaja untuk mengukuhkan pentadbiran negeri, tetapi juga membuka peluang kepada kaki tangan untuk meningkatkan, menambah baik karier mereka. Jadi mereka boleh menggunakan kursus ni kalau diploma nanti menjadi sebagai supporting kepada career advancement mereka.